Assalamualaikum, mana Ca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okay, alhamdulillah ketemu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, hari ni aku nak review dekat apa Matchbox lagi, tapi untuk kali ni bukan kereta eksotik lah. Jadi kereta rally. Macam sebelum ni aku pernah review yang Porsche Rally kan. Untuk video kali ni aku nak review dekat apa 70 Datsun Rally. Datsun Rally bukannya Porsche Rally. Datsun Rally, tapi memang lawa lah kereta ni. So jom aku review dekat apa detail untuk 70 Datsun Rally ni, okey? Jom. Alright gang, so ni aku nak review dekat apa Matchbox 70 Datsun Rally. Okay. So yang sebelum ni aku dah pernah review dekat apa Porsche Rally kan. So ni tunjuk dekat apa. Yang ni yang daripada Hot Wheels Rally yang aku ada. Lepas tu yang Matchbox aku pun ada Rally punya. So untuk Porsche Rally aku dah ada 3 biji lah. Kat sini 70 Datsun Porsche. Yang ni 911 yang baru, yang ni 911 yang lama 1985. Ni 80 punya Rally lah. Yang ni aku rasa tahun 70-an. Tapi lawa lah detail dia. Okay. So hari ni aku nak review dekat apa Matchbox 70 Datsun Rally. Okay. So untuk Datsun Rally ni tak silap aku dia ada banyak version, banyak colour. Tapi yang ni yang colour biru lah yang aku pilih. Okay. So dia punya kotak luaran cantik, tak ada soft corner bawah cantik, atas cantik, J-hook pun cantik, belakang tak ada urat, tak ada stiker. Okay, so ni kereta dia. Lawa, blister pun tak pecah kan. Blister cantik. Untuk detailing ada side mirror, livery dia cantik nampak. MBK Datsun, Nissan Moto. Sport ring dia lawa. Sport ring kompang tapi ada detail. Warna orange nampak. Chrome warna orange. So kita tengok yang Porsche ni. Lawa. Yang ni tayar dia tayar bunga tebal. Yang ni tak ada bunga. Tu Datsun ni. Kalau yang ni masuk kat tayar ni mesti smart . So detail atas dia ada tayar tu. Yang ni detail atas pun cantik, dia pun cantik. Detail belakang tak ada lampu tak ada detail lah belakang. Depan tak ada detail juga. Kosong. Dia main detail bahagian tepi untuk kereta ni. Macam Porsche ni depan dia pun bagi detail, nampak lampu dia. Belakang ada juga lampu nampak. Tapi untuk Datsun Rally ni kosong. Base bawah plastik warna grey. Untuk cat kereta ni tahun 2024 baru lagi lah. Lawa. So siapa yang nak buat collection kereta rally kan, bolehlah consider beli 70 Datsun 510 Rally ni lah. Sebab boleh buat collection banyak-banyak macam ni lah. Aku minat macam yang ni yang Hot Wheels aku dah ada. Siapa tahu kereta ni untuk Hot Wheels ada ke tak? Kalau ada aku nak beli kat yang ni, untuk Datsun ni. Boleh komen kat bawah, nanti aku akan beli lah. Okay, so aku rasa sampai sini saja. Kalau nak beli kereta ni aku tak ada Shopee kat bawah ni, aku boleh dapat kat situ lah. Alright, so jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana Ca pagi ni.